Okey, kat tangan Zikir sekarang ni ada satu alat untuk test relay. Macam mana cara guna dia, senang je. Dia ada negatif, dia ada positif. Selalunya positif duduk kat merah. Okey. Kalau tak jumpa, tengok kat sini. Negatif kat sini. So ada contoh satu relay kat sini. Tengok berapa kaki, berapa pin. Contoh yang ni 4 pin, bermakna 4 kat sini. Kalau 5 bawah. Kita nak test 4. Tengok kaki dia, banyak jenis relay kat sini. Korang tengok kat beg kuning bawah ada. Jenis macam ni Kempro, macam ni relay lama, ni relay biasa. Jenis macam ni. Kita check yang rosak dulu. Warna merah tak bertukar, kita tekan dia ni. Dia bunyi sekali je. Dia tak bunyi dah. Bermakna relay ni rosak guys. Tak payah pening kepala. Cabut dulu. Ketat ke kaki dia. Kita ambil relay jenis 4 kaki macam ni pula. Kita test kat sini. Kita tekan. Okey, dia akan berkelip macam ni. Dia ada bunyi. Ini menandakan relay ni okey. Okey, kalau jenis macam ni, korang takut terbalik pasang kan? Boleh. Tak ada masalah. Terbalik pun. Simple je guys. Okey. Alat untuk test relay. Sebelum korang beli relay, korang test dulu. Roger guys.